Selepas gagal ke separuh akhir, Malaysia tumpu fokus untuk kedudukan ke-5 Nation Cup 2025. Baru-baru ini kita saksikan yang skuad Malaysia kalah tipis dan tidak layak, hanya perbezaan gol dengan Pakistan untuk layak ke separuh akhir Nation Cup 2025 untuk acara hoki. Namun kita masih ada peluang untuk mengubati kekecewaan tersebut dengan perlawanan hari ini menentang Afrika Selatan. Skuad Speedy Tigers akan bersaing bagi merebut tempat ke-5 kejohanan dan jelas ia sangat diperlukan oleh anak buah Sarjit Singh dalam memperbaiki rekod mereka. Menang perlawanan ini dapat tempat ke-5, ranking pasukan juga akan kembali diperbaiki. Kata Sarjit Singh mengenali skuad hoki negara, berkata, "Sekarang kami perlu fokus semula dan pastikan kami dapat tempat ke-5. Sasaran asal kami ialah separuh akhir. Saya rasa pemain-pemain bermain dengan baik. Sebagai jurulatih, saya bangga dengan mereka dan walaupun kami bukan 4 terbaik, sekurang-kurangnya tempat ke-5 sangat penting. Sasaran asal memang separuh akhir, tetapi sekarang kita perlu pastikan tempat ke-5, tak boleh main untuk tempat ke-7 dan juga tempat ke-8. Lawan kita selepas ini ialah Afrika Selatan dan ia mungkin sukar, tapi kita kena kalahkan mereka." Itu kata jurulatih hoki Malaysia. Dia juga menambah, "Saya harap main akan bangkit semula kerana mereka sudah beri segala-galanya dan ini boleh berlaku dalam perlawanan. Dalam permainan itu, ketika menentang Jepun, tak ada 2 peluang untuk menjadikan kedudukan 3-1 walaupun keputusan akhir 3-2 dan layak ke separuh akhir. Tapi itulah hoki," kata pengendali hoki negara. Jadi kita harap pasukan negara dapat memenangi perlawanan hari ini, seterusnya dapat beraksi untuk penentuan tempat selepas itu. Jadi untuk fans-fans hoki Malaysia, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini sebab akan aku update berkaitan dengan sukan hoki Nation Cup 2025 yang akan berlangsung pada malam nanti. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe tau. Terima kasih.